Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini, tim The Ghostbuster Association akan merungkai di kawasan yang tidak kenal pasti, ialah kawasan yang penuh makhluk-makhluk yang tidak kasat dari mata manusia. So, tim kami akan membuat explore di kawasan ini dan serta membuat uji nyali dengan peserta sukarelawan, iaitu Abang Talib, salah seorang yang menyahut cabaran untuk broadcast uji nyali. Dan marilah kita lihat suasana seram di kawasan ini. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innahu bin Sulaiman wa Bismillahirrahmanirrahim. Ya, masuk. Kami orang doi. Okey, mudah. Assalamualaikum ya Masarajin. Assalamu ibadillah minas solihin. Aku menunggu kewujudan kamu, wahai makhluk. Nya balikkah tu? Ini lah. Ya, dia tiga tu balik. Hantar di depan tu. Oh, dia tiga tu balik. Oh, tolong cucinya tu. Ya. Ada. Ya, banyak motif dia. Mungkin kalau ambil saya positif, apa yang kami orang boleh Terima di kampung betul. Kena orang kampung kita si dapat terima kita tu. Cuba cerita dengan kami. Okey. Sebenarnya macam tu. Perbuatan kami dulu memang si disukai orang kampung dan harusnya ahli keluarga. Okey. Apabila kami mula kerja yang si manfaat dan si berhasil dan si disukai oleh orang. Oh. Jadi kami di pulau. Okey. Apabila kami di pulau, okey, kami menerima. Apabila kami dalam keadaan masuk sesuatu penjara kah, apakah. Okey. Okey, faham. Kami harus, apabila kami keluar dari penjara itu, kami nang memohon lah untuk nerima orang kampung menerima kami sebenarnya. Okey. Apabila kami dan madah orang nerima sebenarnya. Okey. Jadi apabila kami dah keluar dari sesuatu tempat yang memulihkan kami, kami mikir dia orang yang dapat menerima kami seadanya. Jadi apabila kami udah nang sedang migang lagi barang yang Okey, geng. Macam tu lah. Kita nak madah macam tu nak. Kita si dapat nak ubah masa lalu ya, betul? Dapat. Betul. Tolonglah terima dengan kenyataan Abang Talib dah si ada benda nak macam ni lagi. Betul. Okey. Di mana pun kita pun si dapat nak ubah masa lalu kita. Betul. Si dapat. Masa lalu kita si dapat diubah. Betul. Okey, Tok Mek nanya kita lah. Abang Talib. Pengalaman kita lah. Pengalaman kehidupan kita. Selepas. Okey, Bang Talib. Kita pernah madang dengan kami, kita start daripada nol. Yang angkat kita, siapa disebut nama, kami sebut kampung aja, okey? Wah, siapa lah? Tolong terima kehidupan orang baru. Bantuan tu, okey? Kami putus-putus, bekas bantuan tu. Tolong terima, okey? Kita orang si tahu dalam nun apanya baca, apanya amal. Okey? Tanpa kita orang nak nerima kehidupannya, siapanya untuk meneruskan kehidupan? Betul. Munda kita orang mata semangat aku macam ni aku nak berjaya. Okey. Tolonglah terima kehidupan baru
orang yang pernah masuk. Enam minit. Kini tu kita orang yang tanggal live Bang Nyaman tu 63. 63 mata memandang. Ikutkan grup tu. InsyaAllah berselamat. Bawa kita orang tahu apa erti. Apa makna Abang Nyaman? Apa makna Abang Nyaman? Dia question lupa tadi. Erti. Abang nak minta menari-nari, abang si berani lah. Walidah boleh golek nak bugak lah. Berkawal lah. Aku mesin kamera di belakang aku cuma ni nangka. Gelak aku je dah. Apa dia kena buang pemikiran aku tu? Dapat. Kata kita mang. Okay? Cuba di tangga. Gantung dia. Ah? Gantung di atas lah. Simula. Oh. Aku tahu. Ya aku jangan tak pakai payung. Jangan dia. Dia tak pakai payung. Sayang bah aku yang kita bah. Jangan dilayan. Saya dah ambil orang layan. Ilik bang. Ilik lah tu. Kita orang 70 mata memandang. Kita mesti mencoba. Tahu sih? Oh. Kita orang mesti mencoba. Terima kasih. Mesti mencoba. Mbak ucap. Esok hari bawa kami aksinya. Apa terjadi malam itu? Kita orang 69 mata memandang. Kita orang saksi. Aku berkaya setan. Habis kita. Janganlah. Yang makin nama apa kita. Yang makin apa kita tu. Janganlah. Okey, aku nak beri soalan dengan kita Abang Nalip. Okay? Buah Nio dan buah durian. Buah Nio dan buah durian ni pak palak nani sakit. Palak lah. Betul, palak sakit pan kita. Selepas keluar dan sebelum keluar. Tok kami nak nanya. Sebelum, adakah sebelum kita masuk dan sebelum kita masuk nak kehidupan nak ni yang kita pilih tentu. Sebelumkah yang selepas? Selepas. Dengar kita orang yang Abang Talib tentunya nak perlukan kehidupan baru. Tolong terima kehidupan baru Bang Talib. Tolong terima kehidupan barunya. Betul. Jangan ditanya lah kehidupan lamanya. Jangan ditanya. Okay? Jangan ditanya. Mun ditanya apa kita orang soal kehidupan lamanya, si dapat kita orang nak ubah. Betul. Terima kasih. Siapa yang terima kehidupan Abang Talib? Okay? Apabila sesuatu dek kami keluar dari penjara. Okey. Keluar dari penjara tu kami nak open lah madah. Open. Siapa yang sidau kami tu? Kami keluar penjara, kami hanya 0 je. Betul. Kami pun pernah makin sejak tu. Betul. Halalkan payung kita. Aku sayang kita. 5 minit lagi, 10 minit lagi, 10 minit. Okey. Alhamdulillah. Syukur dengan kehidupan Abang Talib diberi Tuhan. Dengan kehidupan tu tolong terima ya dengan tolong beri kehidupan baru dengan Abang Talib. Si dapat bantu duit dari segi duit, siapa bantu segi apa-apa, tolong support, beri sokongan dan beri kata-kata. Doa yang penting. Jangan doa yang si bagus.
Okey, Cun. Okey, Cun Cik Mali. Cun nak? Mali kenal Mali? Mali. Mali minta awak. Oh, Mali. Tunggal, me. Kenal tak? Tunggal, me. Sina nak ganggu kita orang yang dah tepi dah lock. Kita orang dari jauh ke? Siapa tu, Cepat lan. Balik dah cepat. Sokok lah. Cepat duduk. Siapa? Ya, ibu ni lah. Lep, saya mau jadi saksi diri berlawan dengan Sabkan. Depan dulu, Lan. Tahu. Dia tadi memang kan. Sebab punya first kali dia limpas pakai kamera tu. Kamera aku pandai lampu ni malam. Okey. Ya. Ayo okey. 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 Tahu tu Tolong buang, Lan. Apa buang, Lan? InsyaAllah. InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua. Siapa ya? Allah. Ya, siapa ya? Depannya. Banyak je. Okey. Tu aku bingung ni. Nang gantung-gantung. Kita bocor. Maksudnya tembus lah. So, ada salah satu kita tu kalau dalam Dari depannya. dalam perubatan Islam macam tu. Bila kita Talib, bila kita ada nampak macam yang mudah nak nampak, salah satu yang kita ada gangguan jin, boleh pergi. Dan setelah kami membuatkan uji nyali bersama sukarelawan tersebut dan broadcast kami, oleh itu kami meneruskan perjalanan kami di salah satu tempat di bahagian belakang lokasi tersebut. Dan kami telah dikejutkan oleh satu sosok yang tidak dikenal pasti. Dan sosok itu dikelarkan sosok pocong. Wangi kau tu. Dan ini adalah satu susulan video yang kami telah rakam seekor sosok pocong yang telah menghadiri dan menjelma diri agak berapa ratus meter dari jarak kami yang esok saksikan.